Sebagai sebuah motor yang mementingkan kelajuan, memang banyak ciri-ciri yang menyuruh motor ni lebih sejuk lah. Kita lihat di sini, ni ada ruang angin juga, ada jaring sini. Macam saya kata tadi, ruangan angin masuk ke sini. Sini juga ada jaring, ruang lubang ni supaya angin enjin keluar dari sini ya. Kita lihat di bahagian atas, saya on meter ni. Nah, okay, paparan yang agak kecil lah bagi saya, tapi informasi dia cukup. Apabila anda on engine ke motor ni, dia akan keluar ni lah yang utama dia. Kalau nak ubah paparan ini, kita kena tekan sini, ada butang sini iaitu set. Ok, saya dah tekan, anda tengok dia berubah. Ada information, ada traction control, ESS tu, emergency brake. Ok, banyak lagi lah. Dapat aktifkan quick shifter. Kalau nak tengok stop persatu, tekan butang ni, turun dan naik ni. Ok, untuk tengok benda yang lain, tekan lagi butang set. Ini untuk setting, device connection, information. Ada banyak lagi lah. Tekan lagi set. Okey, ini tema pun boleh bertukar. Nak tunjuk yang ini kah, motosikal. Okey, ni anda boleh explore sendirilah sebab benda ni dia banyak. So pemilik boleh explore sendiri sebab mereka ada lebih banyak masa untuk tengok. Dan kita lihat di sini, sangat tunduk handle ni dengan tangki dia. Handle ni ke bawah tau, anda perasan tak? Handle ni di bawah, tangki dia naik ke atas. Mungkin saya tunjukkan dari tepi. Cuba anda tengok, handle di paras bawah, tangki di atas. Jadi motor ni memang tunduk lah, memang tunduk. Dan kalau kita tengok fork ni pula, nampak gaya dia boleh adjust lah. Ini boleh adjust. Dan motor ni masih menggunakan kunci. Ini dia, on. Ok, menggunakan kunci. Ok, kebanyakan motor adventure dia ada charging port kan. Tapi ini walaupun sport, dia tetap ada charging port USB dan Type C di sini ya. Anda boleh nampak, inilah untuk charging port ini. Tersembunyi sedikit bagi anda yang tak tahu, ia terletak di sini. Ok, basic handle dia, brake, dia ada passing light. Ini untuk control TFT tadi, signal light, horn. Ini untuk emergency light, kita tekan. Okay, ada keluar emergency light di sini. Dan juga di signal. Okey, hidup di belakang pula. Ini kena hati-hati ya. So belakang ni dia macam single unit ni. Kalau apa-apa berlaku ni susah satu set kena ganti. Sistem gear dia gunakan ada slipper clutch. Okay, jadi pertukaran gear memang lancar. Dia juga dimaklumkan juga bahawa yang punya quick shifter. So senang untuk naik, senang. Dia up quick shifter. Sekarang kita lihat di bahagian tayar dia. Kita lihat di sini dia menggunakan double disc, kiri dan kanan. Sistem brake ABS. Dan apa yang unik mengenai sistem brake ini adalah dia ada brake cooling. Di sini dia akan mengambil angin masuk untuk menyejukkan brake. Jadi ini kelebihan motor ni yang sedikit berbeza daripada motor-motor sport yang lain. Tapi saya agak ragu-ragu sebab kalau ada lubang di sini, maksudnya kotoran pun mungkin akan masuk sini. Betul ke tidak? Okey, tapi tak apa. Kita mungkin ada sebab dia tertentu. Dan untuk rim ini, saiz dia adalah seperti biasa, saiz 17 dan menggunakan tayar CST. Kebanyakan CF motor ni dia banyak menggunakan tayar CST. Dan setakat ini tak ada aduan lah bahawa tayar ni tak bagus. Biasanya orang pakai, beli dan orang pakai dulu sebelum mereka tukar kepada brand yang lain. Tidak seperti setengah-setengah motosikal, dia datang dengan tayar yang sangat tidak bagus dan beli orang terus tukar. Dan seperti yang anda nampak di bahagian enjin motor ni, ia adalah motor 3 silinder menggunakan
liquid cool. Okey, dia punya radiator ni agak besar. Jadi memang baguslah. Motorsport ini memang berkeperluan untuk menggunakan liquid cool sebab sistem liquid cool ini memang lebih efisien dalam menyejukkan enjin. Saya nak tunjukkan bahagian belakang, rim 17, tayar standard CST, brake depan dan belakang tadi memang ada ABS dan juga daripada J-Juan. Disk dia sedikit kecil daripada depan. Ini kalau tersilap saya dalam 260 mm lah. Dan untuk absorber dia berada di kedudukan tengah. Dan absorber ni, saya tunjuk guna lampu sikit. Ni dia. Absorber ni adalah brand KYB depan dan belakang. So sudah pastinya suspension memang selesa lah untuk kita. Dan saya tertarik juga berdekatan dengan footrest ini. Terlihat tajam dan tajam sini. Besi. Tak pasti ni besi apa, alloy kah? Tajam. Kelebihan footrest yang tajam ni, anda takkan tergelincir. Kasut anda tidak akan tergelincir dan dia akan grip. Jadi sudah pastinya anda tak risau untuk ketika jalan basah ataupun apabila jalan bergoyang, kaki anda takkan terlepas. Bahagian under seat ni kemas, sangat kemas, dan ada ruang untuk angin di sini. Kebanyakan motor SR ni memang ada ruang sini lah. Cuma untuk passenger memang ni tak sesuai. Anda boleh nampak ia sangat kecil untuk passenger dan terlalu tinggi daripada seat driver ni. Tapi desain kain seat ini adalah berupa premium. Dia cerah. Saya tak tahu kenapa dia pilih warna cerah, tapi cantik lah bagi saya. Memang cantik dengan jahitannya, dengan permukaannya agak kasar. Dan ini pastinya untuk tidak licin lah bila anda duduk di sini. Cuma ini mungkin licin sikit. Di bahagian depan pula, head ini seperti 450 lah, lebih kurang head dia. Kita lihat lampu dia, lampu bahagian depan ni dia ada menggunakan LED. Ini untuk dia running light, dan juga ini adalah lampu utama dia. Jadi ada sedikit-sedikit macam 450 SR. Dan signal light untuk kiri dan kanan diletak pada handle ini yang agak tebal, tegap. Kita lihat di sini. Saya akan on untuk anda. Okey, kita turun ni. Inilah dia. Terang, besar. Dan seperti biasa motorsport, windshield memang dia tak tinggi lah. Dia sampai ke sini saja, rendah saja windshield. Dan anda boleh lihat sini ada lubang untuk angin lalu di bodi ni. Motor ni menggunakan minyak berkapasiti 15 liter. Dan untuk pengetahuan anda, berat dia memang ringan. Dia tak lebih daripada 200 kg. Dia cuma termasuk minyak dia, berat dia hanya 195 kg. Jadi tak ada masalah untuk kita handle bike ini kerana dia sangat ringan. Belum kita coba bawa dia jalan lagi. Kalau kita bawa dia jalan, mungkin dia terasa lebih ringan. Dan kalau tengok daripada rupa luar ni, memang rupa yang agresif lah. Memang agresif kalau anda bawa ni, dan sangat tunduk. Saya duduk tadi, perut saya terkena ni. Saya tunjukkan memang perut saya menyandah dekat tangki ni. Sangat rendah. Sangat rendah. Level low ni. Okay, ketinggian agak tinggi sedikit lah. Kaki saya agak naik sikit. Walaupun saya 172, agak tinggi sikit motor ni. Ketinggian tempat duduk memang tinggi jugalah, iaitu 810 mm. Dan ground clearance dia agak tinggi, iaitu 140 mm. So 140 mm tu agak tinggi lah bagi saya. So motor ni memang agak tinggi, tapi seperti yang saya katakan tadi, dia punya front fork ni dia boleh adjustable dan juga ray dia, ray dia adjustable.